Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Fatini binti Muhammad Rudaini dan bersama rakan seperjuangan saya Atikah Amira binti Ahmad Farid Termizi dan juga Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir. Dan kami daripada Unit Bahasa Melayu 1 akan menghuraikan mengenai guru cemerlang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG berdasarkan temu bual yang telah kami jalankan. Yang pertama ialah 1.0 iaitu falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara dalam melahirkan insan yang seimbang, berilmu dan berakhlak mulia. Maka, suatu temu bual telah dijalankan ke atas guru cemerlang yang bernama Azah Azrin binti Abbas yang dilahirkan pada 25 Mei 1979 yang berasal dari Alu Gajah Melaka dan memegang jawatan sebagai guru sains komputer. Dan sekolah pertama yang beliau mengajar ialah Sekolah Kebangsaan Pulau Sebang Melaka dan sekolah terkini ialah SMK Kota Baru Kelantan. Maka, bagi memahami bagaimana falsafah ini diterjemahkan dalam dunia sebenar pendidikan, maka satu sesi temu bual telah dijalankan bersama seorang guru cemerlang iaitu Azah Azrin binti Abbas yang berpengalaman luas dalam bidang perguruan. Temu bual ini bertujuan untuk meneliti perjalanan profesional beliau, anugerah kecemerlangan yang diterima serta nilai-nilai pendidikan yang diamalkan sepanjang kerjayanya yang dapat memberi inspirasi dalam dunia pendidikan. Baiklah, ini merupakan bukti temu bual dengan beberapa soalan serta gambar dan pautan temu bual. Seterusnya kita masuk pada 3.0 berkaitan temu bual dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan falsafah pendidikan guru FPG. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan soalan yang pertama iaitu latar belakang peribadi, di mana Puan Azah Azrin binti Abbas dilahirkan di Negeri Sembilan dan dibesarkan di Melaka. Sejak kecil, beliau tidak pernah menyangka akan bergelar seorang pendidik. Setelah menamatkan UPSR, beliau melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Sains Selangor, kemudian ke matrikulasi UKM dalam jurusan perakaunan. Namun, atas dorongan arwah ibu bapa yang ingin melihat beliau mencuburi bidang yang lebih berpotensi pada waktu itu, beliau beralih arah kepada bidang teknologi maklumat iaitu IT. Walaupun bidang IT bukanlah minat asal beliau, pengalaman tersebut telah mengajar beliau tentang nilai kesabaran, ketabahan dan kecekalan dalam membina ilmu. Dalam menimba ilmu, perjalanan ini mencerminkan penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang menekankan usaha melahirkan insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kementerian Pendidikan Malaysia 2019, nilai-nilai ini menjadi panduan kepada beliau untuk membentuk pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga memiliki syahsiah yang utuh serta daya tahan dalam menghadapi cabaran dunia moden. Pada masa yang sama, komitmen beliau terhadap profesi perguruan jelas mencerminkan semangat falsafah pendidikan guru FPG yang menyeru guru menjadi ejen perubahan, berakhlak mulia serta sentiasa menambah baik amalan profesional masing-masing. Kementerian Pendidikan Malaysia 2020. Baginya, seorang guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi pembimbing dan pembentuk jiwa generasi masa depan. Baiklah, yang kedua pula ialah latar belakang profesional. Berdasarkan dapatan temu bual yang telah kami jalankan, dapatlah dihuraikan bahawa Puan Azah Azrin binti Abbas merupakan seorang guru yang cemerlang dalam bidang inovasi pendidikan dan telah menerima anugerah khas Guru Inovasi Pendidikan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa sempena Majlis Apresiasi Kecemerlangan Guru SMK Kota pada tahun 2021. Menurut Abdul Rahman et al. 2024, kejayaan beliau mencerminkan penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui inovasi dalam pengajaran, beliau berusaha membentuk pelajar yang berfikiran kritis, kreatif serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran dunia moden. Maka, pada masa yang sama, komitmen beliau juga jelas menggambarkan nilai-nilai dalam falsafah pendidikan guru iaitu FPG, misalnya menuntut guru menjadi ejen perubahan, berakhlak mulia dan sentiasa menambah baik amalan profesional mereka. Dedikasi beliau dalam memperkenalkan pembaharuan dalam PDP bukan sahaja meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah, malah menjadi inspirasi kepada guru lain untuk meneruskan budaya inovasi dalam dunia pendidikan negara. Baiklah, seterusnya ialah kronologi dan pengiktirafan dengan soalan yang saya ajukan iaitu apakah pendekatan terbaik yang telah digunakan oleh beliau sehingga beliau dapat bawa kepada pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Jadi, rumusan yang dapat disimpulkan melalui temu bual tersebut terhadap soalan itu ialah Puan Azah Azrin binti Abbas mengamalkan kaedah pengajaran yang inovatif berasaskan pendekatan pembelajaran abad ke-21 dan pengintegrasian teknologi digital dalam proses PDP sejak tahun 2019. Misalnya melalui penggunaan platform interaktif seperti D5, aplikasi pembelajaran dalam talian serta bahan multimedia yang menyebabkan beliau berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, kolaboratif dan
dan berpusatkan pelajar. Nah, maka pendekatan ini bertepatan dengan falsafah pendidikan guru, iaitu komitmen kepada pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran pedagogi yang berkesan. Menurut Ahmad Zohri et al. 2024, beliau telah menyentuh aspek kediri dalam model konseptual pendidikan guru, iaitu membolehkan guru terus berkembang dan berkhidmat dengan baik. Misalnya, Puan Azah Azrin membuktikan ciri-ciri ini melalui inisiatifnya menghasilkan inovasi pendidikan yang berimpak tinggi dan dikongsi bersama komuniti pendidik lain. Pendekatan ini menjadikan beliau bukan sahaja penyampai ilmu tetapi juga pemimpin profesional yang mampu membimbing dan memberi inspirasi. Bukan itu sahaja, pendekatan yang diamalkan oleh Puan Azah Azrin ini sangat bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Hal ini kerana berlaku penekanan melalui pembangunan insan secara menyeluruh dan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, iaitu JERIS. Buktinya, pendekatan ini membolehkan pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi kebaik serta membina kemahiran insaniah seperti komunikasi, kerjasama dan kepimpinan. Kesimpulannya, pendekatan inovatif dan berteraskan nilai-nilai FPK dan FPG inilah yang membawa kepada pengiktirafan beliau sebagai guru cemerlang inovasi pendidikan peringkat kebangsaan dan antarabangsa, sekaligus menjadikan beliau teladan kepada seluruh warga pendidik. Di sini saya sertakan beberapa koleksi anugerah yang dirangkul oleh Puan Azah Azrin sebagai guru cemerlang, iaitu antaranya ialah anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2010 dan 2022, kemudian anugerah guru inovasi pendidikan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa 2021, kemudian sijil penyertaan dan pengiktirafan daripada Institut Pendidikan Kolaboratif APEC IACE atas penyertaan dalam latihan ICT sukarelawan ALCOB AIV 2021 bertaraf antarabangsa. Yang keempat, aspirasi dan dorongan kerjaya. Pengalaman atau inspirasi tokoh yang mendorong untuk berusaha menjadi guru cemerlang. Jadi, pengalaman dan perjalanan kerjaya Puan Azah Azrin binti Abbas dalam bidang perguruan menjadi sumber kekuatan yang sentiasa mendorong beliau untuk terus berbakti sebagai seorang pendidik. Walaupun tiada tokoh tertentu yang dijadikan inspirasi, pengalaman harian bersama murid-murid telah membentuk semangat, ketabahan dan jati diri beliau sebagai guru yang penyayang serta berdedikasi. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah berhadapan dengan murid daripada pelbagai latar belakang dan tahap kemampuan yang berbeza. Murid yang lemah sering meninggalkan kesan mendalam di hati beliau kerana mereka lebih menghargai perhatian, bimbingan dan kasih sayang seorang guru itu. Puan Azah Azrin menganggap setiap murid seperti anaknya sendiri. Apabila mereka gembira, beliau turut merasa gembira, dan apabila mereka berdepan kesedihan, beliau turut merasainya. Bagi beliau, tugas seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi turut melibatkan peranan sebagai pembimbing, kaunselor dan penyokong emosi kepada murid. Walaupun masa untuk diri sendiri amat terbatas, kepuasan sebenar beliau hadir apabila melihat perubahan positif dan kejayaan anak didiknya yang menjadi kebanggaan serta sumber kekuatan untuk beliau terus berjuang dalam dunia pendidikan. Nilai dan kepribadian yang diamalkan oleh Puan Azah Azrin jelas mencerminkan semangat falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang menekankan usaha melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Beliau mendidik murid bukan hanya untuk berjaya dalam akademik tetapi juga untuk menjadi insan berakhlak mulia dan berjiwa kemanusiaan. Selain itu, prinsip dan amalan beliau juga selaras dengan falsafah pendidikan guru iaitu FPG yang menuntut guru menjadi insan berpekerti mulia, progresif dan berdaya tahan dalam memberikan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti. Keikhlasan dan kasih sayang Puan Azah Azrin dalam mendidik membuktikan bahawa beliau merupakan seorang guru yang memahami dan menghayati makna sebenar profesion keguruan dengan mendidik dengan hati demi membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak. Seterusnya untuk soalan yang terakhir, iaitu soalan yang kelima, pengalaman signifikan dan inspirasi. Menurut beliau, salah satu pengalaman bermakna dalam kerjaya Puan Azah Azrin ialah ketika mengajar seorang murid dalam mata pelajaran asas komputer yang sering ponteng kerana masalah keluarga. Beliau mengambil pendekatan empati dengan memberi motivasi dan bimbingan berterusan agar beliau tidak berputus asa. Usaha tersebut membuahkan hasil apabila murid itu berjaya memperoleh grade A tolak dalam SPM, satu pencapaian yang amat membanggakan beliau. Pengalaman ini mencerminkan penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK yang menekankan pembangunan insan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kementerian Pendidikan Malaysia 2019. Dalam masa yang sama, ia juga menzahirkan nilai falsafah pendidikan guru FPG sebagai ejen perubahan yang berakhlak mulia dan sentiasa menambah baik amalan profesional. Kementerian Pendidikan Malaysia 2020. Beliau sedar bahawa tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga menyentuh hati dan membentuk jati diri pelajar.
Melalui pengalaman ini, beliau belajar bahawa setiap usaha kecil yang dilakukan dengan ikhlas mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang murid. Baiklah, kesimpulan, secara keseluruhannya tugasan ini memberi peluang kepada kumpulan kami untuk menelusuri kisah dan pengalaman seorang tokoh pendidik cemerlang yang menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan. Melalui temu bual mendalam, kami berjaya menghuraikan latar belakang peribadi dan profesional tokoh, aspirasi serta amalan keguruan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) dan falsafah pendidikan guru (FBG). Kami berharap hasil tugasan ini dapat menjadi sumber inspirasi kepada warga pendidik lain untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang pendidikan selaras dengan aspirasi negara. Setakat itu sahaja yang dapat kami kongsikan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang dari kekhilafan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.